Kita ada satu lagi earbud yang padu. Yang ni, build quality dia memang awesome. So korang boleh tengok kat sini, dia ada makeup appearance, ada HD call, super long standby dan juga smart noise reduction. Dia ada bagi 2 earbud dan 1 casing. Yang menariknya, casing ni kita just push button ni je dan dia terbuka guys. Padu gila. Korang tengok tu, dia ada lampu RGB yang berubah-ubah warna babe. So kat bahagian bawah dia pakai charging port type C. So apa lagi, jom kita test. Dia juga ada bagi dengan kabel charging type C dan user manual. Material dia memang berkualiti. Masuk dalam telinga dia dah bunyi bunyi bass dia memang padu walaupun kita tak play music lagi guys. So kita akan play music. Okay, aku akan bagi korang dengar sendiri bunyi dia dengan mic ni. Macam guys, bass dia sedap kot. Kekuatan bunyi dia pun memang kuat gila. Design dia pun seriously lawa dan ini memang betul-betul metal ni guys. Aku dah check dia punya latency dan latency dia agak rendah jugalah. Rasanya tak ada masalah untuk korang main game. Korang yang minat dengan earbud ni, korang check out dekat beg kuning sekarang sebelum stok habis.